Berita sensasi. Kuala Lumpur jauh lebih maju dari apa yang kita sangka. Ini adalah berita yang mengejutkan. Kenyataan bahawa Kuala Lumpur lebih maju daripada bandar-bandar besar Eropah terdengar mustahil, tetapi inilah yang berlaku. Di Sekolah Menengah Perempuan Tunku Kusyiah, TKC, sebuah sekolah berasrama penuh berprestij yang berusia 120 tahun, satu kejadian yang tidak pernah berlaku telah menggegarkan seluruh komuniti pendidikan Malaysia. Sekumpulan pelajar yang pulang dari lawatan sambil belajar ke Kuala Lumpur, KL, telah menyampaikan satu testimoni yang mengubah pandangan mereka dan menggugat persepsi masyarakat luar terhadap KL. Pada mulanya, ibu bapa dan guru-guru membantah keras lawatan ini, bimbang dengan pelbagai isu termasuk kesesakan lalu lintas, jenayah kecil dan kekhawatiran bahawa KL tidak menawarkan pendedahan antarabangsa yang setara dengan kota Eropah. Namun, apa yang dibawa pulang oleh pelajar-pelajar seminggu kemudian adalah kisah yang luar biasa. Sejak kami tiba di KL Sentral, tanggapan kami tentang Kuala Lumpur salah sama sekali. Sistem yang menemukan semula pasport yang hilang dalam masa 5 minit, rutin harian yang futuristik di mana semua pengangkutan awam boleh diakses hanya dengan satu aplikasi, dan jalan raya yang selamat walau di tengah malam semuanya mengejutkan kami. Katerina, 17, pelajar TKC. Apa yang lebih mengejutkan, sekembalinya mereka, para pelajar ini telah menyerahkan satu usul cadangan untuk meng-KL-kan, menyesuaikan sistem sekolah ke arah Kuala Lumpur, seluruh sistem TKC. Apakah sebenarnya yang telah berlaku di sekolah berprestij ini sehingga seluruh masyarakat Malaysia mula memberikan perhatian terhadap Kuala Lumpur? Ayuh, mari kita dengarkan kisah luar biasa ini sekarang. Sebelum kita mulakan, jika anda sudi menekan butang suka dan melanggan saluran ini, ia akan menjadi dorongan besar untuk saya terus berkongsi lebih banyak kisah yang menginspirasikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Katerina, seorang pelajar di Sekolah Menengah Perempuan Tunku Kusyiah, TKC, dan ini adalah kisah pengalaman pribadi saya. Saya ingin berkongsi pengalaman menakjubkan yang saya lalui semasa lawatan sambil belajar ke Kuala Lumpur, meskipun pada mulanya saya menentangnya. Sekolah kami, TKC, ditubuhkan pada tahun 1903 dan merupakan sekolah perempuan yang kaya dengan tradisi. Setiap musim cuti pertengahan tahun, acara yang paling dinanti-nantikan oleh semua pelajar adalah lawatan sambil belajar. Sehingga kini, kami sentiasa melawat bandar-bandar Eropah seperti Paris, London dan Rom. Namun, Mac lalu, Majlis Pelajar membuat cadangan yang mengejutkan. Tahun ini, mari kita pergi ke Kuala Lumpur. Sejujurnya, saya membantah keras cadangan itu. Saya tidak faham mengapa kami perlu ke bandar yang biasa-biasa sedangkan Eropah menanti. Saya menjadi wakil pelajar yang menentang. Saya hampir tidak tahu apa-apa tentang Kuala Lumpur, kecuali ia terkenal dengan kesesakan lalu lintas dan jenayah kecil. Paling penting, saya berpendapat, kenapa perlu mengambil risiko sedangkan banyak tempat menarik di Eropah yang boleh kami lawati? Saya menyuarakan bantahan saya di hadapan ibu bapa dan guru. Saya berhujah bahawa budaya Asia Tenggara sangat berbeza dan komunikasi mungkin sukar. Kira-kira separuh daripada rakan-rakan saya berkongsi pendapat yang sama. Namun, selepas pujukan yang bersemangat daripada majlis pelajar dan sokongan majoriti pelajar, keputusan untuk ke Kuala Lumpur akhirnya dimuktamadkan. Daripada 180 pelajar, 120 orang menyokong. Saya terpaksa menyertai dengan hati yang berat. Sehinggalah hari keberangkatan, saya terus ragu-ragu. Adakah ia benar-benar selamat? Adakah makanannya sesuai? Adakah komunikasi akan berjalan lancar? Pelbagai kebimbangan menghantui fikiran saya. Ibu bapa saya juga bimbang dan berulang kali mengingatkan saya untuk sentiasa menghubungi mereka setiap hari. Selepas penerbangan domestik yang singkat, kami melangkah keluar dari stesen KL Sentral. Semua prasangka yang saya pegang mula runtuh serta-merta.
Seni bina stesen KL Sentral sahaja sudah menakjubkan. Berbanding dengan lapangan terbang domestik kami, skala dan kemodenannya tidak dapat ditandingi. Siling yang tinggi, ruang yang luas, dan cahaya semula jadi yang masuk membuatkan ia terasa seperti sebuah bangunan masa hadapan. Ini berbeza sama sekali dengan apa yang saya bayangkan. Namun, sesuatu yang benar-benar tidak dijangka berlaku. Rakan kami, Teresa, kehilangan pasportnya sejurus selepas turun dari kereta api. Saya fikir, memang sah, hal di negara sendiri pasti rumit. Wajah Teresa pucat dan guru kelas kami mengeluh, bimbang ia akan mengambil masa berjam-jam. Saya menjangkakan kami perlu menunggu di stesen itu sepanjang hari. Tetapi, keadaan berlaku sebaliknya. Kaki tangan stesen, selepas mengetahui situasinya, segera menghubungi pusat kawalan stesen. Dalam masa beberapa minit sahaja, mereka dapat menentukan dengan tepat bila dan di mana Teresa kehilangan pasportnya. Mereka dilaporkan telah menyimak melalui kamera pengawasan yang padat dan mendapati pasport itu tercicir di ruang menunggu berhampiran pintu keluar bas. Seorang kaki tangan stesen berlari dan menemukan pasport itu. Masa yang diambil? Tepat 5 minit. Teresa mengira masanya dengan jam tangannya. Saya terpegun. Sesuatu yang mungkin mengambil masa 1 atau 2 jam, malah mungkin sehari penuh untuk diselesaikan di tempat kami, dapat diselesaikan dalam masa 5 minit. Pengetua kami juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Proses pemeriksaan juga berjalan pantas. Walaupun kami adalah rombongan 28 orang, ia diproses dengan pantas melalui sistem imbasan automatik. Pegawai keselamatan sangat mesra, malah menyapa kami dalam bahasa Inggeris dan mengucapkan selamat datang ke Kuala Lumpur. Pengambilan bagasi juga lancar. Beberapa tali sawat bagasi beroperasi dengan teratur dan bagasi kami sudah tersedia. Tiada satu pun yang hilang. Guru kelas kami memuji, mengatakan ia lebih bersistem daripada stesen kami. Kemudahan pandu arah di dalam stesen juga mengagumkan. Papan tanda dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan Mandarin besar dan jelas. Kami tidak menghadapi masalah mencari jalan. Kebimbangan saya tentang masalah bahasa lenyap sama sekali. Pengambilan teksi garis miring e-hailing juga sangat teratur. Terdapat garisan kuning untuk menandakan kawasan beratur. Kami hanya perlu beratur mengikut giliran. Ini bertentangan dengan kekacauan yang saya bayangkan. Kemesraan pemandu e-hailing juga mengejutkan saya. Apabila dia tahu kami dari sekolah perempuan, dia memandu perlahan dan memberikan penerangan dalam bahasa Inggeris tentang tempat-tempat menarik di Kuala Lumpur. Ini tidak seperti sikap tidak mesra yang saya bimbangkan. Setibanya di hotel, kejutan berterusan. Proses daftar masuk sangat pantas. Kaki tangan kaunter menyambut kami dengan bahasa Inggeris yang fasih. Pembahagian bilik kami telah diselesaikan. Apabila kami mengambil kunci kad dan menaiki lift, sebelum kami menekan butang, lift sudah naik secara automatik ke tingkat yang kami tuju. Kami kemudian mendapat tahu bahawa maklumat tingkat telah dimasukkan secara automatik ke dalam kunci kad. Itu adalah pengalaman pertama saya dengan sistem sedemikian. Malam itu, saya bersendirian di bilik dan merenungkan semua yang saya alami sepanjang hari. Semua prejudis dan prasangka saya terhadap Kuala Lumpur telah hancur. Sistem yang cekap, orang yang mesra dan ramah, teknologi canggih yang harmoni dengan persekitaran. Ini sama sekali berbeza dengan apa yang saya bayangkan. Saya berasa malu kerana menentang keras lawatan itu pada mulanya. Paling penting, saya sedar bahawa adalah salah untuk menilai sesuatu hanya berdasarkan prasangka, tanpa mengetahui apa-apa. Saya mula menantikan pengalaman menakjubkan yang akan menanti saya sepanjang 6 hari akan datang. Pagi kedua, kami meninggalkan hotel untuk merasai pengalaman menaiki transit aliran massa, MRT, Kuala Lumpur.
Pemandu pelancong kami berkata, hari ini kami tidak akan menaiki bas pelancongan tradisional, tetapi akan bergerak menggunakan MRT yang digunakan oleh penduduk tempatan. Sejujurnya, kebimbangan saya kembali. Kereta api bawah tanah di tempat kami kadang-kadang lewat dan sesak. Bagaimana pula dengan Kuala Lumpur? Kami menuju ke stesen terdekat dari hotel. Kejutan pertama berlaku sebaik sahaja kami melihat pintu masuk MRT. Apabila menuruni eskalator, papan elektronik besar di dinding menunjuan maklumat ketibaan kereta api dalam masa nyata. Ia menunjuan, laluan Kajang ke arah Kuasa Damansara akan tiba dalam 2 minit. Tepat 2 minit kemudian, kereta api itu masuk ke stesen mengikut jadual. Tetapi kejutan sebenar adalah semasa membeli tiket. Pemandu pelancong meminta kami mengeluarkan telefon bimbit kami. Dia menjelaskan bahawa kami hanya perlu memuat turun aplikasi mudah alih seperti Touch and Go e-wallet atau menggunakan fungsi kad elektronik. Saya ragu-ragu. Walaupun kami mempunyai kad pengangkutan di tempat kami, ia memerlukan tambah nilai awal dan kadang-kadang bermasalah. Saya memasang aplikasi itu dan selepas beberapa sentuhan mudah, pendaftaran selesai. Selepas memasukkan maklumat kad kredit, ia disambungkan secara automatik ke sistem pembayaran. Pemandu pelancong berkata, "Jom, kita naik." Tetapi saya masih ragu-ragu. Boleh benar-benar menggunakan satu telefon bimbit untuk menaiki MRT? Saya sukar percaya. Apabila saya berdiri di hadapan pagar tol dan mendekatkan skrin telefon bimbit ke kawasan pengimbas, dunia baru terbuka. Dengan bunyi bip, pagar terbuka. Tidak perlu kad berasingan, tidak perlu wang tunai. Semuanya diselesaikan hanya dengan satu telefon bimbit. Pada saat itu, saya terkejut tidak terkata. Pemandangan 28 pelajar melepasi pagar tol hanya menggunakan telefon bimbit masing-masing benar-benar menakjubkan. Tidak ada seorang pun yang ketinggalan, dan ia selesai dalam sekelip mata. Di tempat kami, kadang-kadang kad pengangkutan gagal dibaca, dan orang di belakang perlu menunggu. Tetapi di sini, tiada masalah seperti itu. Apabila turun ke platform MRT, satu lagi kejutan menanti kami. Terdapat garisan yang tepat di lantai menandakan tempat kereta api akan berhenti dan laluan beratur. Pagar platform jenis tertutup sepenuhnya juga dipasang. Stesen kereta api bawah tanah di tempat kami masih banyak yang tidak mempunyai kemudahan sedemikian. Semuanya teratur dan bersih luar biasa. Tidak ada sesiapa pun yang makan atau minum. Masa ketibaan kereta api yang ditunjukkan pada papan elektronik juga sangat tepat. Apabila ia menunjuan tiba dalam 3 minit, ia benar-benar tiba tepat 3 minit kemudian. Rakan saya Teresa menyimak jam tangannya, dan perbezaannya kurang daripada 10 saat. Guru kelas kami kagum. Agensi pengangkutan kita patut belajar ketepatan masa seperti ini. Masuk ke dalam kereta api, kami sekali lagi terpaksa memuji. Selain bersih dan moden, susunan tempat duduk juga cekap. Tanda tempat duduk keutamaan, priority seat, jelas kelihatan, dan pemegang tangan dipasang pada ketinggian yang sesuai, menjadikannya selesa untuk berdiri. Perkara yang paling mengejutkan saya ialah sistem pandu arah di dalam kereta api. Skrin di atas pintu menunjukkan lokasi semasa dalam masa nyata dan berapa banyak stesen lagi sebelum tiba di destinasi. Terdapat juga pengumuman dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan Mandarin. Saya menyemak aplikasi MRT pada telefon saya dan ia menunjukkan lokasi kami dengan tepat. Proses pertukaran stesen juga mengagumkan. Garisan panduan dilukis dengan warna yang berbeza di lantai. Mengikuti garisan merah membawa kepada laluan Kajang dan garisan biru ke laluan Sungai Buloh Kajang. Ia sangat jelas. Kami tidak perlu bimbang tersesat. Saya sangka pertukaran stesen akan rumit, tetapi ia sangat bersistem. Eskalator dan laluan pejalan kaki bergerak diposisikan dengan baik.
kami dapat bergerak dengan mudah walaupun membawa beg yang berat. Masa yang diambil untuk bertukar kereta api hanyalah 3 minit. Keluar dari stesen destinasi juga mudah. Sekali lagi, hanya mendekatkan telefon bimbit ke pagar tol dan bayaran dibilkan secara automatik. Ia hanya mengira jarak perjalanan kami dan menyelesaikan bayaran dengan tepat. Tidak perlu wang tunai atau mencari baki. Semuanya digital dan automatik. Keluar ke permukaan, kami juga berpeluang menaiki bas. Papan tanda perhentian bas mempunyai papan elektronik yang menunjukkan dalam masa nyata bas nombor berapa akan tiba dalam beberapa minit. Apabila ia menunjukkan tiba dalam 3 minit, bas itu benar-benar tiba tepat pada masanya. Menaiki bas juga dibayar menggunakan telefon bimbit. Hanya mendekatkan telefon ke pengimbas di sebelah pemandu. Tidak perlu membeli tiket berasingan atau menyediakan duit shilling. Bahagian dalam bas juga bersih dan moden. Selain pengumuman suara, papan elektronik juga memberitahu nama perhentian seterusnya. Orang asing seperti kami juga boleh tiba di destinasi dengan lancar. Petang itu, dalam perjalanan pulang ke hotel, saya telah berubah sepenuhnya. Sebelum menaiki MRT pada waktu pagi, saya menyangka ia akan rumit dan menyusahkan. Tetapi ia adalah sebaliknya. Sungguh ajaib bagaimana semua pengangkutan awam boleh digunakan dengan bebas hanya dengan satu telefon bimbit. Semasa berbual dengan rakan-rakan tentang pengalaman hari itu, kami semua berkongsi perasaan yang sama. Sistem pengangkutan awam Kuala Lumpur jauh lebih mudah dan cekap daripada mana-mana bandar yang kami tahu. Pengetua kami bersetuju. Beliau berkata, dengan sistem seperti ini, kereta peribadi tidak diperlukan. Malam itu, saya berbaring di katil dan merenung. Sepanjang hari menggunakan pengangkutan awam, saya tidak pernah berasa terganggu. Malah, ia lebih mudah dan pantas berbanding memandu di tempat kami. Sungguh menakjubkan bagaimana teknologi boleh menjadikan kehidupan seharian manusia begitu mudah. Hari ketiga, jadual kami adalah melawat Tugu Negara dan taman-taman di sekitarnya. Sejak awal pagi, cuaca sudah panas dan lembap. Suhu mencecah 35 darjah Celsius. Ini adalah cabaran besar bagi pelajar-pelajar dari tempat kami. Namun, untuk melihat mercu tanda bersejarah Malaysia, kami meneruskan rancangan. Setibanya di pekarangan, kami kagum dengan keindahan Tugu Negara dan lanskap yang luas. Pemandu pelancong sedang menerangkan sejarah Malaysia dan kami mendengar dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, semasa melawat taman, Margaret, seorang rakan sekelas kami, teruyung-hayang dan rebah. Wajahnya pucat dan dia hilang kesedaran. Nampaknya dia mengalami strok haba. Kami semua panik. Guru kelas kami segera mendial talian kecemasan 999 menggunakan telefon bimbitnya. Kerana tidak fasih berbahasa Melayu, dia bercakap dalam bahasa Inggeris. Orang yang menjawab panggilan itu memberi respons dalam bahasa Inggeris yang fasih. Mereka menentukan lokasi dengan tepat dan bertanya secara terperinci tentang keadaan pesakit. Pada masa itu, saya fikir ia akan menjadi rumit dan memakan masa untuk menangani kecemasan di negara asing. Di tempat kami, ambulans biasanya mengambil masa 15 hingga 20 minit untuk tiba. Apatah lagi kami adalah orang asing dan terdapat masalah komunikasi. Saya menjangkakan ia akan menjadi lebih rumit. Tetapi, sesuatu yang luar biasa berlaku. Hanya 4 minit selepas membuat panggilan, kami mendengar bunyi siren ambulans. Ambulans itu tiba dengan pantas dari arah pintu masuk utama. Saya melihat jam tangan saya dan ia benar-benar kurang daripada 4 minit. Anggota paramedik bergegas ke tempat kami dengan pengusung. Saya tidak pernah melihat respons sepantas ini. Apatah lagi di tengah-tengah taman yang luas, mereka dapat mencari lokasi kami dengan tepat. Sungguh menakjubkan. Keprofesionalan anggota paramedik lebih mengagumkan.
Mereka segera memeriksa keadaan Margaret, mengambil tekanan darah dan nadi, serta memberikan rawatan kecemasan untuk memulihkan kesedarannya. Pada masa yang sama, mereka menggunakan tablet untuk menghantar maklumat pesakit secara real-time kepada hospital. Salah seorang daripada mereka menjelaskan kepada kami dalam bahasa Inggeris bahawa ia kelihatan seperti strok haba biasa dan meminta kami tidak terlalu bimbang. Dia memberitahu kami bahawa mereka telah menghubungi hospital terlebih dahulu dan unit kecemasan akan bersiap sedia. Proses membawa Margaret menaiki ambulans juga sangat profesional. Mereka menggunakan peranti untuk melindungi leher dan tulang belakangnya dan mengikatnya dengan selamat pada pengusung. Saya dan pengetua menaiki ambulans bersamanya. Proses pemindahan di dalam ambulans benar-benar mengagumkan. Semasa dalam perjalanan, anggota paramedik terus memantau keadaan Margaret. Mereka sentiasa memeriksa tekanan darah, nadi dan suhu badan dan berhubung dengan hospital melalui radio, menyampaikan maklumat terperinci tentang persiapan yang diperlukan sebelum tiba. Di dalam ambulans, saya sedar bahawa sistem perubatan kecemasan di Malaysia sangat bersistem. Dari rawatan kecemasan di lokasi, pemindahan ke hospital, hingga perkongsian maklumat masa nyata dengan hospital, semuanya saling berkaitan. Setibanya di hospital, kami terkejut. Mereka sudah menunggu di pintu masuk unit kecemasan. Berdasarkan maklumat yang dihantar dari ambulans, mereka telah membuat semua persiapan yang diperlukan. Margaret segera dibawa ke unit kecemasan dan menjalani pemeriksaan rapi. Doktor yang merawat juga fasih berbahasa Inggeris. Beliau menjelaskan keputusan pemeriksaan secara terperinci. Diagnosis adalah strok haba biasa dan beliau meyakinkan kami bahawa Margaret akan pulih dengan cepat selepas menerima rawatan. Beliau juga menasihati kami untuk mengambil langkah berjaga-jaga terhadap haba dan minum banyak air. Jururawat juga sangat mesra dan profesional. Mereka tidak mengabaikan kami hanya kerana kami pesakit asing, sebaliknya memberikan penjagaan yang lebih teliti. Mereka memberikan kata-kata semangat yang hangat kepada Margaret apabila dia sedar. Kira-kira sejam kemudian, Margaret pulih sepenuhnya. Terima kasih kepada rawatan itu, wajahnya kelihatan lebih baik. Doktor menasihatkan dia untuk berehat secukupnya dan mengambil banyak air sepanjang hari itu. Kos perubatan juga mengejutkan. Walaupun ia adalah kecemasan pesakit asing, mereka tidak mengenakan bayaran yang berlebihan. Ia adalah jumlah yang munasabah yang sebahagian besarnya boleh dituntut melalui insurans perjalanan. Kaki tangan hospital juga dengan mesra membimbing kami tentang cara membuat tuntutan insurans. Semasa kami meninggalkan hospital, pengetua berkata sistem respons kecemasan ini benar-benar mengagumkan. Beliau menilai bahawa dari panggilan kecemasan, ketibaan ambulans, hingga rawatan hospital, semua proses adalah sangat bersistem dan pantas. Di dalam e-hailing dalam perjalanan pulang ke hotel, kami mengimbas kembali kejadian hari itu. Semua orang bersetuju bahawa keupayaan respons masyarakat Malaysia dalam saat krisis adalah sangat menakjubkan. Margaret juga mengucapkan terima kasih kepada kaki tangan perubatan. Malam itu, saya mendapat satu lagi kesedaran. Kuala Lumpur bukan sahaja tempat yang maju dari segi teknologi, tetapi juga masyarakat yang mengutamakan manusia dan mempunyai hati yang hangat. Keprofesionalan dan kemanusiaan yang ditunjukkan dalam keadaan kecemasan meninggalkan kesan yang mendalam dalam diri saya. Hari keempat, kami melawat Sekolah Menengah Sains Alam Shah, ASIS, untuk lawatan praperjanjian pertukaran pelajar. Pada mulanya, saya mempunyai prasangka bahawa pelajar Asia hanya tahu belajar keras dan kurang kreativiti. Saya pernah mendengar bahawa pelajar Asia banyak menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan hafalan. Sebaik sahaja kami tiba di sekolah itu, saya sedar bahawa prasangka itu salah sama sekali. Bangunan sekolah itu sendiri direka bentuk dengan sangat moden dan kreatif. Dinding kaca dan struktur terbuka sangat mengagumkan.
Hasil kerja dan projek pelajar dipamerkan di seluruh koridor. Pertama, kami melawat makmal fizik. Pelajar sedang membina robot dengan tangan mereka sendiri. Tahapnya sangat mengejutkan. Robot itu terlalu canggih dan kompleks untuk dikatakan dibuat oleh pelajar sekolah menengah. Ia adalah tahap yang hanya boleh dilihat di universiti di tempat kami. Di makmal kimia, mereka menjalankan penyelidikan bahan baharu. Pelajar menguji sifat-sifat bahan baharu dan menganalisis data. Mereka melakukan penyelidikan sebenar dengan membuat hipotesis sendiri dan mengujinya, bukan sekadar meniru kandungan buku teks. Tempat yang paling mengejutkan ialah makmal komputer. Pelajar sedang membangunkan bandar pintar berasaskan kecerdasan buatan pelajar sekolah menengah. Mereka menggunakan teknologi canggih seperti pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam untuk menjalankan projek penyelesaian masalah. Namun, adegan yang benar-benar menyentuh hati berlaku. Semasa melawat aktiviti kelab robotik, terdapat seorang pelajar yang duduk di kerusi roda. Namanya Hafiz. Dia cedera kaki akibat kemalangan dan menggunakan kerusi roda. Pada mulanya, saya fikir Hafiz mengambil bahagian dalam aktiviti itu dengan bantuan rakan-rakannya. Tetapi ia tidak begitu. Sebaliknya, Hafiz memainkan peranan utama dalam pasukan. Dia memberikan idea untuk reka bentuk robot, berbincang dengan rakan-rakan, dan memimpin projek itu. Idea Hafiz benar-benar kreatif. Dia mencadangkan untuk membuat robot pandu arah suara untuk orang cacat penglihatan. Dia berkata dia mahu membuat robot yang benar-benar dapat membantu orang kurang upaya berdasarkan pengalamannya sendiri. Terdapat falsafah di sebalik ini, bukan hanya teknologi demi teknologi, tetapi pembangunan teknologi yang memberi manfaat kepada masyarakat. Ahli pasukan juga bertindak balas dengan semangat terhadap idea Hafiz. Mereka bukan menyokongnya atas dasar kasihan, tetapi benar-benar menganggapnya sebagai idea yang baik dan mengembangkannya bersama. Melihat pemandangan itu, saya sangat terharu. Mereka dilaporkan sedang bersiap untuk pertandingan robotik sekolah menengah kebangsaan dan projek pasukan Hafiz mendapat perhatian paling besar. Bukan sahaja tahap teknikalnya tinggi, tetapi nilai sosialnya juga diiktiraf. Apa yang lebih mengejutkan ialah suasana keseluruhan sekolah. Tiada siapa yang menganggap kerusi roda Hafiz sebagai sesuatu yang istimewa. Dia belajar, membuat projek, dan bersaing bersama-sama dengan orang lain secara semula jadi. Kemudahan tanpa halangan sekolah juga sangat lengkap. Lift dan tanjakan tidak perlu disebut, tandas dan makmal serta semua kemudahan direka bentuk supaya kerusi roda mudah diakses. Tetapi yang lebih mengagumkan ialah mentaliti pelajar. Semasa rehat makan tengah hari, saya berpeluang berbual dengan Hafiz. Dia bercakap tentang impiannya dalam bahasa Inggeris yang fasih. Dia berkata dia mahu mengambil jurusan teknologi bantuan, asisti teknologi, pada masa hadapan dan membangunkan teknologi yang dapat meningkatkan kualiti hidup orang kurang upaya. Impiannya adalah untuk menjadi jurutera yang dapat membantu lebih ramai orang, berdasarkan pengalamannya sendiri. Rakan saya Teresa bertanya kepada Hafiz sama ada dia menghadapi sebarang kesukaran di sekolah. Hafiz tersenyum dan menjawab, pada mulanya agak sukar, tetapi sekarang tidak sama sekali. Rakan-rakan saya menerima saya seadanya. Pada sebelah petang, kami juga melawat kelas. Dalam kelas kesusasteraan, pelajar membentangkan nodel yang mereka tulis sendiri. Dalam kelas sejarah, mereka mengadakan perbincangan untuk mentafsir semula peristiwa lalu dari sudut pandangan masa kini. Semua kelas berpusatkan pelajar dan penuh dengan suasana yang menggalakkan pemikiran kreatif. Di bilik muzik, pelajar memainkan lagu yang mereka gubah sendiri. Ia adalah susunan unik yang menggabungkan alat muzik tradisional dan moden. Di bilik seni, mereka membuat model menggunakan pencetak 3D. Teknologi dan seni digabungkan secara semula jadi. Selepas melawat sekolah itu sepanjang hari,
Saya mengalami dunia yang sama sekali berbeza. Saya sedar betapa salahnya prasangka saya bahawa pendidikan Malaysia hanya berasaskan tekanan dan persaingan sengit. Sebenarnya, mereka sedang menjalankan pendidikan yang memupuk kreativiti, semangat kerjasama dan tanggungjawab sosial. Perkara yang paling mengagumkan saya ialah pelajar kurang upaya seperti Hafiz dapat berintegrasi secara semulajadi dan menunjukkan keupayaan mereka. Saya rasa inilah pendidikan inklusif yang sebenar. Semasa meninggalkan ASIS, saya berfikir secara mendalam tentang makna sebenar pendidikan. Saya sedar bahawa pendidikan sejati bukan hanya tentang menyampaikan pengetahuan, tetapi tentang mengajar orang bagaimana untuk mengenali perbezaan antara satu sama lain dan berkembang bersama. Pada malam kelima, kami berkumpul di hotel untuk membincangkan pengalaman lawatan kami sehingga larut malam. Apabila malam semakin larut, kami mula berasa lapar. Saya mencadangkan untuk pergi ke kedai sebaneka dengan rakan-rakan untuk membeli snack lewat malam. Tetapi, guru kelas dan pengetua pada mulanya menunjukkan kebimbangan. Mereka bertanya, adakah selamat untuk sekumpulan pelajar perempuan asing keluar pada tengah malam? Saya juga bimbang. Di tempat kami, walaupun di pusat bandar, terdapat kawasan yang perlu berhati-hati pada tengah malam. Kami diajar bahawa pelancong asing terutamanya perlu berhati-hati. Namun, pemandu pelancong meyakinkan kami. Dia menjelaskan bahawa Kuala Lumpur adalah salah satu bandar paling selamat di dunia. Saya ragu-ragu, tetapi kerana rasa ingin tahu dan lapar rakan-rakan, kami keluar bersama. Sebaik sahaja kami melangkah keluar dari lobi hotel, saya terkejut. Walaupun sudah larut malam, jalan raya diterangi dengan baik. Lampu jalan banyak dan papan tanda kedai masih menyala. Ini berbeza sama sekali dengan jalan-jalan di tempat kami pada tengah malam. Yang paling penting, terdapat lebih ramai orang berjalan di jalan daripada yang saya sangkakan. Terdapat pekerja pejabat yang pulang dari kerja dan anak muda bersama rakan-rakan mereka. Semua orang kelihatan santai. Sama sekali tidak ada suasana bahaya. Dalam perjalanan ke kedai sebaneka, kami bertemu dengan seorang anggota polis yang sedang meronda. Apabila polis itu melihat kami, dia datang dengan mesra dan menyapa, "Hello." Apabila dia tahu kami adalah pelancong asing, dia bertanya dalam bahasa Inggeris sama ada kami menghadapi sebarang masalah. Pengetua kami terkejut. Beliau berkata, beliau tidak pernah mengalami polis yang begitu mesra. Di tempat kami, polis biasanya lebih formal dan serius, dan jarang berbual mesra dengan rakyat. Setibanya di kedai sebaneka, saya lebih terkejut. Walaupun sudah larut malam, kedai sebaneka itu terang benderang dan ada kaki tangan yang bertugas. Konsep operasi 24 jam benar-benar wujud. Di tempat kami, agak sukar untuk mencari kedai yang buka pada tengah malam, tetapi di sini, ia kelihatan seperti perkara biasa. Kaki tangan kedai sebaneka juga sangat mesra. Apabila mereka tahu kami adalah orang asing, mereka memperlahankan percakapan mereka dan mengesyorkan snack dan telur teh yang enak. Mereka bertanya sama ada kami mahu makan mi segera panas. Ia adalah perkara baharu bagi saya bahawa makanan panas boleh didapati di kedai sebaneka. Semasa membayar, ia juga mengejutkan. Kebanyakan pelanggan membayar menggunakan telefon bimbit mereka. Kami juga membayar dengan mudah menggunakan kad kredit. Kaki tangan kedai sebaneka juga memberitahu kami bahawa kami boleh menyimpan resit secara digital. Seluruh proses didigitalkan. Dalam perjalanan pulang ke hotel dari kedai sebaneka, kami menyaksikan pemandangan yang lebih menakjubkan. Seorang penduduk tempatan yang lalu lalang datang kepada kami dan menyapa, "Hello," dan bertanya dalam bahasa Inggeris bagaimana perjalanan kami di Malaysia. Rakan saya Teresa bertanya arah kepada lelaki itu. Dia mengeluarkan telefonnya dan menunjukkan jalan kepada kami secara terperinci menggunakan aplikasi peta.
Dia malah menawarkan diri untuk mengiringi kami ke tempat yang kami tuju. Sungguh menyentuh hati melihat kemesraan sebegitu ditunjukkan kepada orang asing yang tidak dikenali pada tengah malam. Apabila lelaki itu pergi, dia berkata, "Selamat menikmati perjalanan anda di Malaysia." Kami semua berasa hangat di hati. Sungguh menakjubkan untuk mengalami kemesraan seperti itu di negara asing. Ia bukan hanya sikap layanan terhadap pelancong, tetapi kemesraan yang ikhlas daripada penduduk tempatan. Di lorong terakhir dalam perjalanan pulang ke hotel, kami terkejut lagi. Kamera pengawasan dipasang pada jarak yang sesuai, dan butang kecemasan juga terdapat di merata-rata. Kemudahan keselamatan sangat lengkap, tetapi ia tidak menimbulkan rasa tertekan. Sebaliknya, ia terasa seperti pertimbangan yang dibuat untuk keselamatan rakyat. Tepi jalan juga bersih. Walaupun sudah larut malam, sukar untuk mencari sampah. Tong sampah kita semula diletakkan di mana-mana. Jelas sekali bahawa penduduk tempatan menjaga kebersihan secara sukarela. Kembali ke bilik, sambil makan snack, kami berbual dengan rakan-rakan. Teresa memulakan, "Sejujurnya, pada mulanya saya takut, tetapi setelah berjalan di luar, saya rasa ia lebih selamat daripada di tempat kita." Rakan-rakan lain juga bersetuju. Mereka berkata jalan terang, orang ramai mesra, ada polis, dan yang paling penting, kami tidak menghadapi sebarang situasi berbahaya sama sekali. Sebaliknya, kami bertemu dengan orang yang ingin membantu kami. Margaret mengucapkan kata-kata penamat, KL nampaknya lebih selamat daripada di tempat kita. Pada saat mendengar kata-kata itu, kami semua sedar betapa cetek dan salahnya prasangka kami terhadap Malaysia. Sungguh memalukan bagi kami yang menyangka ia berbahaya hanya kerana ia terkenal dengan jenayah kecil. Sebenarnya, sistem keselamatan lengkap, kesedaran sivik tinggi, dan seluruh masyarakat beroperasi dengan selamat. Guru kelas kami juga bersetuju. Beliau berkata, pada mulanya beliau sangat bimbang, tetapi selepas keluar, beliau mendapati ia lebih selamat dan bersih daripada pusat bandar di tempat kami. Kedai sebaneka 24 jam, rakyat yang mesra, dan sistem keselamatan yang lengkap sangat mengagumkan. Malam itu, saya fikir rasa selamat dan kehangatan yang saya rasai di jalanan Kuala Lumpur pada pukul 2 pagi adalah hadiah terbaik dari perjalanan ini. Ia adalah masa yang berharga untuk merasai wajah sebenar masyarakat Malaysia, bukan hanya melawat tempat pelancongan. Seminggu selepas tamat lawatan ke Kuala Lumpur, perhatian yang tidak dijangka menanti kami. Saya, yang pada mulanya menentang keras, kini menjadi penginjil yang menyebarkan kehebatan Kuala Lumpur. Perasaan saya bercampur baur apabila tiba di lapangan terbang. Walaupun tanah air yang biasa, entah mengapa ada rasa tidak selesa. Saya sedar bahawa dalam masa seminggu, pandangan saya telah berubah sepenuhnya. Saya sudah mula rasa tidak selesa semasa menunggu bas dari lapangan terbang pulang ke rumah. Masa ketibaan bas tidak tepat. Ia tiba 12 minit lewat dari jadual. Kami saling berpandangan dan ketawa, berkata, di KL, benda macam ni takkan berlaku. Kami menyangka kereta api dan bas berjalan mengikut jadual adalah perkara biasa, tetapi kembali ke sini, kami sedar betapa hebatnya perkara itu. Sejak hari pertama kembali ke sekolah, kami telah menjadi kumpulan yang sama sekali berbeza. Setiap kali waktu rehat, kami berkumpul dan bercakap tentang pengalaman di Kuala Lumpur. Pelajar lain mendengar kisah kami dengan rasa ingin tahu. Pada mulanya, semua orang menganggap ini sebagai perbualan perjalanan biasa, tetapi kami semakin serius. Kami bukan hanya bercakap tentang keseronokan, tetapi menerangkan secara terperinci perbezaan sistem yang kami alami sendiri. Sistem yang membolehkan semua pengangkutan awam digunakan dengan satu telefon bimbit, kecekapan yang menemukan semula pasport yang hilang dalam 5 minit, dan jalan raya yang selamat pada tengah malam. Semasa kami menceritakan kisah-kisah ini, rakan-rakan sekelas mula terkejut.
Mereka bertanya, betul ke perkara macam tu boleh berlaku? Kami menunjukkan gambar dan video yang diambil dengan telefon bimbit kami. Skrin aplikasi MRT, masa ketibaan bas yang dikemas kini dalam masa nyata, kemudahan hospital yang bersih dan lain-lain. Kami menunjukkannya sebagai bukti. Perkara yang paling mengejutkan ialah sistem kecemasan. Apabila mendengar kisah tentang Margaret pingsan dan ambulans tiba dalam 4 minit, rakan-rakan menunjukkan reaksi tidak percaya. Kerana di tempat kami, adalah perkara biasa bagi ambulans mengambil masa sekurang-kurangnya 15 hingga 20 minit untuk tiba. Beberapa hari kemudian, kisah kami tersebar ke kelas lain dan tingkatan lain. Junior yang kami temui di koridor juga bertanya tentang Kuala Lumpur. Terutamanya, pelajar yang berminat dengan budaya Asia ingin tahu lebih lanjut. Mereka ingin tahu secara terperinci bagaimana rasanya hidup sebenar di Kuala Lumpur. Seminggu kemudian, saat yang menentukan akhirnya tiba. Kami membuat pembentangan laporan lawatan di hadapan seluruh sekolah. Pengetua, semua guru dan semua pelajar berkumpul. Saya, yang pada mulanya menentang lawatan itu, bertanggungjawab untuk pembentangan kali ini. Saya memulakan dengan jujur. Saya mengaku bahawa pada mulanya, saya menentang keras lawatan ke Kuala Lumpur. Saya kata saya sangka ia akan berbahaya dan menyusahkan. Tetapi saya menekankan bahawa Kuala Lumpur yang saya alami adalah sama sekali berbeza daripada yang saya bayangkan. Apabila saya menerangkan sistem pengangkutan, pelajar mula berbisik-bisik. Menaiki MRT dan bas dengan satu telefon bimbit dan mengetahui masa ketibaan yang tepat dalam masa nyata, semuanya baru bagi mereka. Kerana di tempat kami, sistem sedemikian belum dibina sepenuhnya. Margaret membentangkan bahagian tentang sistem perubatan kecemasan. Kerana ia adalah pengalamannya sendiri, ia lebih bersemangat. Dia menerangkan secara terperinci tentang ambulans yang tiba dalam 4 minit, sistem sambungan masa nyata dengan hospital, dan rawatan profesional yang pantas. Teresa pula bercakap tentang situasi pendidikan yang dilihatnya di Sekolah Menengah Sains Alam Shah. Dia membentangkan tentang Hafiz, pelajar kerusi roda, mengetuai pasukan robotik untuk menang, dan suasana sekolah yang menerimanya secara semula jadi. Ia adalah contoh yang menunjukkan apa itu pendidikan inklusif sebenar. Akhirnya, saya membentangkan pengalaman di jalanan Kuala Lumpur pada pukul 2 pagi. Dan saya menyampaikan kata-kata yang diucapkan oleh rakan saya, KL lebih selamat daripada di tempat kita. Dewan menjadi sunyi. Selepas pembentangan, pelajar bertepuk tangan. Tetapi kami tidak berhenti di situ. Teresa memberanikan diri dan berkata, "Pengetua, kami ada cadangan yang ingin kami kemukakan." Kami menunjukkan cadangan yang telah kami sediakan. Ia mengandungi cadangan konkret untuk menambah baik sistem pengangkutan, memperkukuh sistem perubatan kecemasan, dan mengubah kaedah pendidikan sekolah. Dan ayat terakhir berakhir seperti ini, sekolah kita juga perlu berubah seperti Kuala Lumpur. Pengetua kelihatan bingung. Ini adalah kali pertama pelajar membuat permintaan penambahbaikan yang begitu bersistem. Guru-guru juga saling berpandangan, tidak tahu bagaimana untuk bertindak balas. Tetapi kami serius. Ia bukan sekadar rungutan, tetapi cadangan membina untuk menjadikan sekolah lebih baik. Beberapa hari kemudian, saya dengar cadangan kami dibincangkan dalam mesyuarat pengurusan. Dikatakan bahawa perkataan mengkelkan menggegarkan bilik mesyuarat. Sesetengah guru berkata pelajar terlalu naif, tetapi yang lain berpendapat ia patut dikaji secara serius. Reaksi ibu bapa juga hangat. Ibu bapa yang pada mulanya menentang lawatan itu kini mula mendengar kisah kami. Terutamanya Ibu Margaret, beliau berubah fikiran sepenuhnya. Beliau berkata sistem perubatan kecemasan Malaysia benar-benar mengagumkan dan kami juga patut belajar. Tetapi perubahan tidak mudah.
Kami terpaksa mendengar penjelasan daripada orang dewasa bahawa perubahan sistem sedia ada memerlukan belanjawan dan masa yang lama. Walaupun begitu, kami tidak berputus asa. Dalam masa seminggu, kami telah berubah sepenuhnya. Kami bukan lagi pelajar yang pasif menerima keputusan orang dewasa. Kami menjadi warga negara aktif yang menuntut perubahan berdasarkan pengalaman peribadi. Perkara yang paling berharga yang kami pelajari di Kuala Lumpur bukanlah teknologi atau sistem, tetapi kehendak untuk mencipta dunia yang lebih baik. 3 bulan kemudian, lawatan kami ke Kuala Lumpur mula menghasilkan kesan berantai yang tidak disangka-sangka. Apa yang pada mulanya dianggap sebagai kisah perjalanan pelajar biasa kini menjadi topik yang mendapat perhatian seluruh masyarakat. Perubahan terbesar berlaku di sekolah kami. Pengetua akhirnya membuat keputusan. Beliau mengumumkan bahawa mulai tahun depan, kemudahan sekolah akan diperbaiki secara berperingkat dan sebahagian sistem akan didigitalkan. Suara kami akhirnya menjadi kenyataan. Perubahan pertama ialah sistem pengurusan akses. Kami memutuskan untuk memperkenalkan sistem menggunakan aplikasi telefon bimbit untuk menggantikan kad akses sedia ada. Kemudahan yang kami alami di Kuala Lumpur akan direalisasikan di sekolah kami. Pelajar tidak perlu lagi bimbang kehilangan kad akses. Sistem perpustakaan juga berubah. Peminjaman dan pemulangan buku boleh dilakukan melalui telefon bimbit. Sistem untuk memeriksa lokasi buku dalam masa nyata juga diperkenalkan. Sistem cekap yang kami lihat di Kuala Lumpur mula diterapkan satu persatu di sekolah kami. Manual respons kecemasan juga disemak semula sepenuhnya. Berdasarkan pengalaman Margaret, kami membina sistem respons yang pantas. Kami mewujudkan sistem untuk segera memulakan langkah-langkah kecemasan sekiranya berlaku kecemasan di dalam sekolah. Perubahan yang paling mengejutkan ialah reaksi ibu bapa. Ibu Margaret, yang pada mulanya menentang keras lawatan ke Kuala Lumpur, kini telah berubah sepenuhnya. Minatnya terhadap budaya Malaysia meningkat dan beliau mula belajar bahasa Melayu. Ibu bapa lain juga sama. Mereka menunjukkan minat yang besar terhadap kisah kami tentang sistem pendidikan dan infrastruktur sosial Malaysia. Dalam perjumpaan persatuan ibu bapa dan guru, perbincangan hangat berlaku sama ada kami boleh mendekati cara pendidikan Malaysia. Apa yang lebih mengejutkan ialah reaksi sekolah lain. Sekolah-sekolah dari bandar-bandar lain mula melawat sekolah kami. Mereka berkata mereka ingin belajar bagaimana kami mencerminkan pendapat pelajar dalam dasar sekolah. Tanpa disedari, kami telah menjadi model baharu dalam dunia pendidikan. Guru kelas juga menunjukkan perubahan besar. Pada mulanya, beliau ragu-ragu, tetapi kini beliau sedang giat mengkaji sistem pendidikan Malaysia. Beliau berusaha untuk menerapkan kaedah pendidikan kreatif Malaysia dalam kelas kami. Akhbar tempatan datang ke sekolah kami untuk membuat liputan. Mereka menunjukkan minat yang besar, mengatakan ini adalah contoh di mana suara pelajar mengubah sekolah. Wartawan bertanya kepada kami apa yang paling mengesankan tentang Kuala Lumpur. Saya menjawab, walaupun perkembangan teknologi sangat menakjubkan, kesedaran dan sistem manusia yang menyokong semua itu yang paling mengagumkan saya. Kesan lawatan ke Kuala Lumpur juga besar di peringkat individu. Teresa menjadi berminat dalam hubungan antarabangsa. Beliau sangat tertarik dengan perkembangan negara Asia seperti Malaysia dan berkata beliau mahu mengambil jurusan pengajian Asia di universiti. Margaret pula bercita-cita untuk menjadi profesional perubatan. Beliau sangat terharu dengan perkhidmatan perubatan kecemasan yang pantas dan profesional yang dialaminya di Kuala Lumpur dan berkata beliau mahu mengambil jurusan perubatan kecemasan. Ibu bapanya juga menyokong impian anak perempuan mereka secara aktif. Saya pula menjadi berminat dalam bidang perancangan bandar. Melihat infrastruktur bandar Kuala Lumpur yang bersistem dan kemudahan yang mesra rakyat, saya berfikir secara mendalam tentang kesan bandar terhadap kehidupan manusia.
Saya mempunyai impian untuk bekerja mencipta bandar yang lebih sesuai didiami pada masa hadapan. Kawasan lain di negara kami juga mula menunjukkan minat. Beberapa sekolah dari utara dan selatan memohon untuk kami berkongsi pengalaman. Kami dengan gembira melawat sekolah-sekolah lain dan berkongsi pengalaman kami di Kuala Lumpur. Perkara yang paling bermakna ialah Sekolah Menengah Sains Alam Shah mencadangkan program pertukaran pelajar dengan sekolah kami. Tahun depan, pelajar Malaysia, termasuk Hafiz, akan datang ke sekolah kami. Ini adalah sesuatu yang sangat dinantikan. Saya berhubung dengan Hafiz melalui email dan bercakap tentang kehidupan sekolah masing-masing. Beliau menunjukkan minat yang besar terhadap sejarah dan budaya di sini, manakala kami lebih ingin belajar tentang trend teknologi terkini di Malaysia. Saya fikir pertukaran seperti inilah wajah sebenar pendidikan antarabangsa. 6 bulan kemudian, melihat kembali, ia adalah perubahan yang menakjubkan. Saya tidak pernah bermimpi bahawa lawatan singkat seminggu akan menghasilkan kesan berantai yang begitu besar. Tetapi satu perkara yang pasti, saya sedar betapa besarnya perubahan yang boleh berlaku apabila kita membuang prasangka dan menerima perkara baharu dengan fikiran terbuka. Sudah setahun sejak saya pulang dari lawatan ke Kuala Lumpur. Melihat kembali perubahan yang berlaku sepanjang tempoh ini, ia benar-benar luar biasa. Saya, yang pada mulanya menentang keras, kini berperanan sebagai jambatan yang menghubungkan Malaysia dan kami. Perubahan terbesar berlaku di sekolah kami. Pengetua telah menunaikan janjinya dan menambah baik kemudahan dan sistem sekolah secara besar-besaran. Terima kasih kepada sistem digital baharu, kehidupan sekolah menjadi sangat mudah. Dari pengurusan akses ke penggunaan perpustakaan dan permohonan makanan, semuanya boleh dilakukan dengan telefon bimbit. Sistem perubatan kecemasan juga diperbaharui sepenuhnya. Automated External Defibrillator, AED, dipasang di dalam sekolah dan semua guru menerima latihan kecemasan. Yang paling penting, sistem perhubungan dengan hospital apabila berlaku kecemasan telah distrukturkan, membolehkan respons yang pantas. Kaedah pendidikan juga banyak berubah. Kaedah pendidikan kreatif dan kolaboratif yang kami lihat di Kuala Lumpur telah diperkenalkan ke dalam kelas kami. Masa untuk pelajar merancang dan membentangkan projek sendiri telah meningkat. Kami beralih daripada pendidikan berasaskan hafalan kepada pendidikan yang memupuk pemikiran. Perubahan yang paling menyentuh hati adalah kesedaran dan penambahbaikan kemudahan untuk pelajar kurang upaya. Terinspirasi oleh kisah Hafiz yang kami temui di Kuala Lumpur, sekolah memutuskan untuk memperkukuh pendidikan inklusif. Kemudahan yang mudah diakses kerusi roda telah diperluas dan teknologi bantuan untuk pelajar kurang upaya juga diperkenalkan. Musim cuti pertengahan tahun ini, 5 pelajar dari ASIS, termasuk Hafiz, akhirnya tiba di sekolah kami. Saya sangat gembira dapat bertemu semula dengan Hafiz, yang saya temui setahun lalu di Kuala Lumpur. Dia masih ceria dan aktif, penuh rasa ingin tahu tentang budaya kami. Hafiz dan pelajar Malaysia yang lain memberikan rangsangan besar kepada sekolah kami. Semangat mereka untuk belajar dan cara berfikir kreatif memberikan pengaruh yang baik kepada pelajar kami. Terutamanya, kelab robotik yang disertai oleh Hafiz menjadi kelab paling popular di sekolah. Pertukaran budaya dengan pelajar Malaysia juga aktif. Mereka memperkenalkan trend teknologi terkini di Malaysia kepada kami, manakala kami mengajar mereka tentang sejarah dan budaya tradisional di sini. Kami secara semula jadi belajar bagaimana untuk memahami dan menghormati budaya yang berbeza. Hafiz masih seorang pelajar yang menakjubkan. Dia dengan cepat mempelajari bahasa kami dan berkomunikasi dengan bebas dengan pelajar tempatan. Kemudian, dia menjalankan projek untuk menambah baik robot pandu arah suara yang dia bangunkan untuk orang cacat penglihatan agar sesuai dengan persekitaran tempatan. Projek ini mendapat perhatian besar daripada media tempatan. Perubahan peribadi saya juga besar. Saya mula belajar bahasa Melayu. Dan kini, saya boleh berkomunikasi asas.
Apabila menghampiri kemasukan universiti, saya memutuskan untuk memohon jurusan perancangan bandar. Terinspirasi oleh infrastruktur bandar yang saya lihat di Kuala Lumpur, saya mempunyai impian untuk menjadi pakar perancangan bandar pada masa hadapan. Rakan-rakan saya juga menemui jalan masing-masing. Teresa memohon program pertukaran pelajar ke Universiti Malaya. Dia berkata dia ingin belajar hubungan antarabangsa dan menjadi pakar di rantau Asia, termasuk Malaysia. Margaret pula sedang giat belajar dengan matlamat untuk memasuki Fakulti Perubatan. Perubahan ibu bapa juga mengejutkan. Ibu bapa yang pada mulanya menentang kini menunjukkan minat yang besar terhadap budaya Malaysia. Ibu Margaret malah membuka kelas belajar bahasa Melayu dan belajar bersama ibu bapa lain. Perubahan dalam masyarakat tempatan juga dirasai. Restoran Malaysia mula bertambah di bandar kami dan minat terhadap budaya Malaysia meningkat. Buku-buku berkaitan Malaysia jelas meningkat di kedai buku. Lawatan sambil belajar sekolah lain ke Kuala Lumpur juga meningkat secara mendadak. Apabila kisah pengalaman kami tersebar, pelbagai sekolah di kawasan itu mula memilih Kuala Lumpur sebagai destinasi lawatan sambil belajar mereka. Kami juga berperanan dalam memberikan nasihat kepada sekolah-sekolah ini. Perkara yang paling membanggakan ialah Kementerian Pendidikan memilih perubahan di sekolah kami sebagai kes cemerlang. Mereka menilai bahawa ini adalah model yang menerima pendapat pelajar secara aktif dan menambah baik sekolah. Ia menjadi contoh untuk sekolah lain di seluruh negara. Musim cuti ini, beberapa pelajar, termasuk saya, merancang untuk melawat Kuala Lumpur sekali lagi. Kali ini, ia bukan sekadar lawatan, tetapi dengan tujuan untuk membuat penyelidikan yang lebih mendalam tentang sistem pendidikan dan infrastruktur bandar Malaysia. Kerajaan negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia juga menyambut baik lawatan kami. Mengenang kembali diri saya yang menentang keras setahun lalu, saya telah banyak berubah. Saya berasa malu kerana terperangkap dalam prasangka dan cuba menolak peluang. Tetapi kerana pengalaman itu, perubahan sekarang menjadi lebih bermakna. Perkara yang paling berharga yang saya pelajari di Kuala Lumpur bukanlah teknologi atau sistem, tetapi kehendak orang ramai yang sentiasa berusaha untuk mencipta dunia yang lebih baik dan kematangan sebenar untuk mengenali perbezaan dan merangkul semuanya. Hafiz meninggalkan kata-kata ini dalam surat yang dihantarnya kepada kami. Apabila orang dari budaya dan latar belakang yang berbeza bertemu dan belajar antara satu sama lain, perkara yang benar-benar indah akan berlaku. Saya percaya kata-kata itu benar. Kini saya yakin bahawa keberanian kecil boleh mencipta perubahan yang besar. Saya belajar bahawa apabila kita membuang prasangka dan menerima perkara baharu dengan fikiran terbuka, individu akan berubah, sekolah akan berubah, dan masyarakat juga akan berubah. Ketakutan dan kebimbangan apabila pertama kali menaiki pesawat ke Kuala Lumpur setahun lalu kini telah bertukar menjadi rasa syukur. Tanpa perjalanan itu, saya tidak akan menjadi diri saya sekarang. Orang yang saya temui di Kuala Lumpur, sistem yang saya alami, dan nilai yang saya sedar telah mengubah sepenuhnya hala tuju hidup saya. Saya berharap pertukaran antara Malaysia dan negara kami akan menjadi lebih aktif pada masa hadapan. Saya akan terus berusaha sehingga tiba hari di mana budaya yang berbeza bertemu dan mencipta dunia yang lebih baik. Saya amat berterima kasih atas perjalanan yang pada mulanya saya tentang, tetapi akhirnya mengubah hidup saya. Itu sahaja cerita hari ini. Apa pendapat anda tentang kisah pelajar sekolah perempuan berprestij ini yang menggugat seluruh sekolah selepas lawatan ke Kuala Lumpur? Sila tinggalkan komen sokongan untuk protagonis cerita. Jika anda suka cerita ini, sila tekan butang suka dan langgan. Terima kasih kerana menonton.